Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang saya berada di Pejabat Daerah Bentong di mana kita sedang menunggu ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim yang akan membuat lawatan kerja ke Parlimen Bentong pada hari ini. Jom. Wah. Apa? Datuk Jaya juga awal. Dekat Parlimen yang Bentong. Saya komit. So first Bentong. First Bentong. Lulus. Masih banyak sampai. Alhamdulillah. Awal sikit. Saya MP dia tu kita sampai. Terima kasih. Nak tunjuk kat depan tu sikit, nak kena cat baru. Bagaimana lama? Betul-betul. Buat tengok. Ditunjuk. Ini sangat memorial lah, lawatan pertama Perdana Menteri. Dia sama Dasu lah. Masjid baru. Anak tu. Ingat dia segat saya pasang muka. Kita dapat ikut. Dia nak sembahyang berpuluh-puluh. Betul panas. Okey, terima kasih. Kita dapat satu. Terimalah persembahan sambutan selamat datang. Apa khabar semua? Alhamdulillah, bersyukur kehadiran ilahi kita dapat berkumpul di sini pada tengah hari ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini Bentong cukup bertuah. Dalam jadual yang sangat padat, di tengah-tengah kesibukan Parlimen sedang bersidang dan sebagainya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sudi untuk memilih turun, tapi ini tanda keprihatinan dan tanda kepimpinan yang dekat dengan masyarakat.
Di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita dapat melihat semakin banyak perubahan yang jelas. Ekonomi negara menunjukkan pemulihan yang kukuh. Anggaran awal KDNKK suku keempat 2025 mencecah 5.7%, lebih tinggi daripada jangkaan asal. Nilai ringgit pula semakin menunjukkan prestasi yang terbaik dalam tempoh 5 tahun. Dan yang lebih penting, dasar penyasaran subsidi yang berani tetapi berfokus telah membuahkan hasil. Kerajaan berjaya menjimatkan sekitar 15 bilion ringgit. Dan soalnya, mana wang ini pergi? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jawapannya jelas. Wang rakyat ini kembali semula kepada rakyat. Inilah dia kitaran ekonomi madani yang sihat. Inilah dia roh ekonomi madani. Tambahkan hasil negara dan kita pulangkan semula kepada rakyat, khususnya di golongan yang di bawah. Datuk Seri, Bentong ini sangat unik, sangat dekat dengan Kuala Lumpur dan kaya dengan alam dan hasil bumi. Kita dikenali sebagai kawasan agro pelancongan. Durian Bentong, halia Bentong, semua orang cari sampai ke sini dan terkenal sehingga ke luar negeri, luar negara. Dan saya berani cakap, durian Bentong antara durian terbaik sekali di Malaysia ini. Datuk Seri, bukan sekadar itu sahaja. Kita ada tempat makan, tempat berkelah, pemandangan semula jadi yang cantik, aktiviti sukan lasak, mendaki, berbasikal, semuanya ada di daerah Bentong. Saya sebagai ahli Parlimen Bentong juga mewakili rakyat di Bentong ini memohon beberapa perkara yang tadi telah dibentangkan sewaktu pertemuan dengan ahli-ahli mesyuarat dan dengan ketangan kerajaan. Tapi di sini juga saya ingin menyebut sekali lagi. Datuk Seri, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan Kementerian Pendidikan atas pelancaran Rancangan Pendidikan Negara 2026-2075. Akhir sekali Datuk Seri, Bentong juga bertuah kerana mendapat sokongan Kerajaan Persekutuan dan Negeri di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Wan Rosdi. Hasil negeri Pahang melebihi 1 bilion 4 tahun berturut-turut. Lebihan hasil ini dipulangkan kepada rakyat, kepada pelajar, usahawan, OKU, ibu tunggal dan ramai lagi. Inilah bukti bahawa apabila Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri berganding bahu bersama, kemakmuran ini dapat dikongsi bersama semua rakyatnya. Dan sekali lagi kepada Datuk Seri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, terima kasih di atas kunjungan ke Bentong. Semoga Bentong terus maju, Malaysia terus melangkah ke hadapan dengan keyakinan dan keadilan untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Para Parlimen dan Jawatan Menteri, Guru Besar, Fungsi Lembaga Khusus dan anak-anak dikasih sekalian. Dewi Laping, Tan Jahau. Baik, saya ucap terima kasih kerana sambutan anak-anak sekolah besar saat gizi penting ini. Kebangsaan sekiranya ada anak-anak yang mau belajar bahasa Cina atau bahasa Tamil atau bahasa Arab. Nah, ini kita mau ke depan sebab kita tak mau lagi pertelingkahan antara kaum yang tidak berkesudahan. Setuju meluluskan 13.5 juta ringgit untuk sekolah ini. Dan supaya kerja-kerja boleh dijalankan segera, kita luluskan 300,000 ringgit sekarang supaya dapat jalan segera projek. Bagilah sokongan supaya kita boleh tingkat lagi usaha kita, jaga sekolah kita, jaga negeri kita, jaga negara Malaysia tercinta. Saya terima kasih kepada semua. Sekian yang diwakilkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri bahawa Indonesia Timnas dengan 5 juta ringgit untuk meningkatkan pembangunan sekolah SPC penting. Ayo lakukan dan
Adik. Hai. Kongsi. Macam. Kakak bagi saya. Kakak bagi saya dan kakak. Okey. Kakak. I love you. Ada agama kat sini. Faan. Tadi dia berpusing tadi pergi hospital. Boleh bangun cek hospital. Dah ready okey. Dah ready tak apa lah. Ready okey kan? Tahniah Menteri baru. Terima kasih. Wabi. Oh, hari ni satu hari ya. Tanya satu hari tu tak betul. Wabi, tahan. Pendidikan itu bahasa dan semua sport termasuk satu yang kalau dapat dia juga amat juga kan termasuk pendidikan dalam sidang hari ini mohon berdiri majlis mengumumkan ketibaan yang memohon Perdana Menteri bersama-sama yang memohon Menteri Besar Pahang.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, kemakmuran dan keamanan yang berpanjangan, ya Allah. Peliharalah negara dan masyarakat kami, ya Allah, agar terus maju. Jadi Assalamualaikum Datuk Seri, dan apa khabar Datuk Seri merupakan sapaan oleh anak-anak pelajar-pelajar Syafah. Walaupun Udah. Apa sambungannya? Warabatna ala qulub. Idhamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Saya enggak bisa tanya. Anda perjuangannya untuk menegakkan ma'ruf dan menegakkan munkar. Kerana terpahat, ya, bagi saya tentunya guru-guru dan Ustaz Zah ini lebih arif dalam bidang ini untuk mengupas. Tapi semangat ini yang menjadi natijah dalam negara madani. Negara madani itu tak mau ketinggalan, mesti ada kemampanan, mesti rebut apa yang kita sebut menggapai di langit teknologi baru, AI, digital. Mesti. Okey, Muhammad Datuk Seri. Dipaham, kita ada faham first. Boleh kita buat sekali faham first, Muhammad Datuk Seri? Ini semangat yang kita tunjuk di faham Darul Mahmud ni. Okey, seterusnya kita buat Muhammad Datuk Seri. Supaya diri Muhammad untuk sesi lawatan. Terima kasih. Di sini. Dan betul. Senang yang mengajarkan. Kalau mengesahkan. Izin nak buat presentation kan, kata nak tunjuk setengah jam. Kan? Ikut kan tadi? Tadi. Hai, lagi jumpa dah, dapat dah? Muhammad Datuk Seri Saluddin Ayyubi bin Zakaria, Ketua Pengarah ICU JPM, Yang Hormat Datuk Seri, Yang Hormat Datuk, seterusnya hadir yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan satu blok surau, dan seterusnya satu blok klinik kesihatan, dan satu blok dewan Pos dia untuk buat lah. Dah kita tahu tu. Dia kata aku selepas tu. That's why. Luar dulu tempat saya tenang. Ada sampai polis pun dah merajuk bagi kat penjara. Jangan mikir lagi. Boleh berapa sampai dah jusah. Itu apa masalah dia tu? Yang itu berapa kali kita nak tahu. Duduk balik. Oh. Terima kasih.